Di dalam sebuah mangkuk, masukkan 4 cawan tepung gandum. Tepung gandum ni tak perlu diayak. Masukkan 2 sudu makan yeast. 2 sudu makan yeast ni bersamaan dengan 1 paket. Kacau-kacau bagi yeast tu bergaul sebati di dalam tepung. Di dalam mangkuk kecil yang lain, masukkan 2 sudu makan mentega. 2 sudu makan gula caster ataupun gula yang di blend. Dan 2 sudu makan susu pekat. Kacaukan 3 bahan ni sehingga kesemuanya menjadi sebati ataupun kita rasa sehingga mentega tu dia menjadi lembut ataupun ringan. Kemudian campurkan mentega tadi ke dalam tepung. Kacau-kacau supaya mentega tu dia sebati di dalam tepung. Sekejap tadi sebenarnya saya dah masukkan sedikit air ke dalam tepung ni, tetapi saya terlupa nak rekod. Masukkan air sedikit demi sedikit mengikut kelembutan yang kita perlukan. Adunan untuk donat ni biarlah sederhana lembut, dia tak terlalu lembek. Kita uli-ulikan adunan ni sehingga menjadi dough yang licin. Masukkan air ke dalam sebuah mangkuk. Saya akan basahkan tapak tangan ataupun jari jemari saya untuk menguli dough supaya dough benar-benar licin. Ulikan dough sehingga dia betul-betul licin. Perapkan dough selama 10 minit. Selepas 10 minit, dough dah kembang dengan eloknya. Kemudian ulikan sekali lagi sehingga dough menjadi licin semula. Dough ni telah saya timbang seberat 40 gram setiap biji. Kemudian, roundingkan setiap biji dough sehingga licin. Pastikan bahagian bawahnya pun licin juga supaya apabila kita goreng nanti, donat tu tak merekah di bahagian bawah.
Semua dough ni dah siap di-roundingkan. Ambil sebiji dough yang pertama, kemudian kita roundingkan sekali lagi. Roundingkan bagi betul-betul licin. Bahagian atas dan juga bahagian bawah. Tekan-tekan bagi lepeh sedikit, kemudian bolehlah diterapkan dengan acuan donat yang telah dicelupkan dengan tepung. Besarkan lubang donat seperti yang saya tunjukkan di dalam video ni. Pelapis donat ni adalah daripada kertas bungkus nasi lemak. Kita letakkan donat di atas permukaan yang licin. Bila kita letakkan donat di atas permukaan yang licin tu, dia tak akan melekat, jadi kita tak perlu nak taburkan tepung lagi. Kalau kita taburkan tepung di bahagian bawah donat tu, selalunya dia akan mengotorkan minyak apabila kita goreng. Bila dah guna pelapis bungkus nasi lemak ni, langsung tak gunakan tepung. Untuk peringkat ni tak perlu roundingkan dough di atas pelapis silikon. Saya hanya roundingkan di atas tapak tangan sahaja. Setiap kali nak terap, jangan lupa celupkan acuan di dalam tepung. Pastikan minyak betul-betul panas sebelum menggoreng donat. Kawan-kawan boleh nampak sendiri donat tu langsung tak melekat di atas pelapis tu. Selepas difrozenkan, saya tak akan goreng untuk kali kedua sebab donat ni kalau kita goreng untuk kali kedua, dia akan serap minyak. Saya akan keluarkan donat letak pada suhu bilik sehingga dia menjadi normal. Kemudian boleh terus dimakan. Saya rasa semua orang tahu kalau goreng donat ni memang tak boleh dibalik-balikkan banyak kali. Kita hanya boleh balik-balikkan dia sekurang-kurangnya sekali ataupun 2 kali. Sebab kalau kita balik-balikkan dia banyak kali, dia akan serap minyak. Sebab itulah saya tak goreng dah untuk kali kedua selepas difrozenkan. Mula-mula kita biarkan bahagian bawah tu garing. Bila dah garing baru kita terbalikkan. Dengan adunan ni saya dapat 21 biji donat. Hari ni saya gaulkan donat bersama dengan gula halus dan sedikit susu tepung.
Packing elok-elok di dalam plastik. Bila nak makan nanti cuma nyoh bros sahaja. Tak perlu nak goreng lagi.